BMW X-Pi F15 40E. Wah. Beli lagi bersama part 2 untuk BMW X-Pi yang ada isu terjongkit itu lah. Okay. Itu kereta ni datang kat kita orang, terjongkit lah dia punya belakang ni. Okay, so kereta ni kita dah jumpa dah isu dia kat mana. So isu dia lah benda yang sangat-sangat simple. Okay. Tada! Fuse putus. Fuse dia putus, tapi kenapa fuse putus boleh menyebabkan dia punya airmatic dia sampai ternaik habis. Okey, dia senang cerita kereta ni dia ada masalah dengan dia punya airmatic compressor lah. Okey, airmatic compressor dia short, dia tak sentiasa jalan ataupun jalan direct lah. Okey, airmatic compressor kalau dia short dia boleh jadi macam-macam. Okey, sama ada tak jalan langsung ke ataupun macam kereta ni lah, ada masa dia gila ke atau macam kereta ni. Isu dia jalan direct menyebabkan kau punya sistem airmatic tu terjongkit habis belakang macam kereta ni. Alright, sebab kita buat stress test ataupun kita paksa dia punya kompresor berjalan direct, fuse kompresor dia putus lah. Okay, itu menandakan dia punya airmatic kompresor dia ada masalah internal ataupun short circuit kat dalam lah. Alright, okay, so macam kereta ni kita dah jumpa fuse dia ni putus. Okay, cuma sekarang ni masalah kita dah masukkan fuse baru dan kita dah running kereta ni. So far masalah tu tak terjadi lagi lah. Okay, dia masih running dalam keadaan yang okay, maksudnya tak ada isu. Okay, so untuk isu-isu macam ni kita advise owner ada dua option lah. Sama ada bagi kita on test running dulu ataupun dia nak ambil dan monitor dulu lah. Kemungkinan untuk benda tu jadi balik tu memang ada ataupun tinggi. Sebab sekarang ni benda ni dah short circuit semua. Sekarang ni dia tak putus kat kita orang. So untuk case macam ni kita advise owner running dan monitor dulu. Alright, so kalau jadi lagi sekali kita advise owner untuk hantar untuk kita double check dan confirmkan balik betul tak airmatic punya compressor. Okay, so macam sekarang ni tak ada masalah. So kita advise kat owner jalan pakai dulu. Alright. So korang kalau ada masalah macam kereta ni, okey, airmatic sistemnya korang bermasalah, okey, ada gila ke, tak betul ke, sengit ke, dah jatuh tak nak naik ke, boleh roger kita orang Transmatic Autoband. Check dulu, alright geng. Kita berada berhampiran Putrajaya dan juga Serbajaya. Kita buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis geng. Apa-apa roger. Benda simple je geng. Detail.